Sekarang aku dalam journey Trans-Siberia dari Irkutsk ke Moskow. Dalam video kali ni aku cerita tentang kedai makanan halal yang korang boleh beli di setiap stesen sepanjang perjalanan ni. Sepanjang perjalanan, train akan berhenti lama di beberapa stesen besar seperti Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk dan Tyumen sebelum sampai ke Ekaterinburg. Perkataan lama ni bermaksud 45 minit hingga 1 jam. Stesen pertama, Krasnoyarsk. Di stesen ni train akan berhenti selama 68 minit. Kedai makanan halal kat sini sangat dekat. Korang keluar dari stesen, jalan terus, depan mata. Kedai Kali Merah ni. Besar logo halal dia. Okey, jom masuk dalam tengok apa dia. Ni menu-menu dia. Kebanyakan pastry lah ya. Aku dah try pai daging ni. Harga pun tak mahal. Lebih kurang dalam 50 rubel kalau tak silap. 50 rubel lebih kurang RM2.5 kita. Sangat affordable. Make sure korang ada balik di platform 15 minit sebelum train bertolak. Okey, next. Ini stesen Novosibirsk. Stesen terbesar di seluruh laluan Trans-Siberia dan kedua terbesar di Rusia selepas Moskow. Di sini train akan berhenti selama 68 minit. Stesen Novosibirsk, bandar keempat terbesar di Rusia. Jalanan dari Irkutsk ke Yekaterinburg 56 jam dalam train. So sekarang ni Okey, kita berbalik pada misi utama kita, cari makanan halal. Keluar je stesen terus jumpa kedai. Kedai ni pun sama macam tadi, banyak pastry. Okay, ini harga dia. Cara kira je senang je. Kalau 50 rubel ni RM2.5, 70 rubel RM3.5. Harga lebih kurang macam Malaysia je. Oh ya, mungkin sebab stesen ni stesen besar, ada sebiji lagi kedai makanan halal kat sini. Dekat situ juga. Yang ni ada ayam, ada nasi. Ni nasi pilaf lah kot. Ada air. So siapa yang tak berapa nak makan pastry, yang boleh datang kat sini makan nasi. Okay, next. Di stesen Omsk ni akan berhenti lebih kurang dalam 40 minit. So bolehlah keluar dari stesen sekejap. Cuma tak lama lah. Keluar dari stesen, ambil gambar, masuk balik. Takut lepas train pula untuk next. Okay, next. Stesen Tyumen. Stesen ni berhenti lebih kurang dalam 50 minit. Jadi bolehlah keluar dari stesen macam biasa. And then tengok nak cari makan ke apa untuk sambung lagi perjalanan sampai ke Ekaterinburg. So ada lebih kurang dalam 6 jam lagi perjalanan. So tengok apa ada. Di stesen Tyumen ni pun sama. Kedai dia dekat je. Keluar stesen, belok kiri, pergi bangunan sebelah, terus sampai. Ini bahagian dalaman stesen Tyumen. Aku rasa semua stesen train kat Rusia ni lawa-lawa design dalaman dia. Sini ruangan menunggu. Next station dah sampai Ekaterinburg. Jadi jomlah tengok-tengok stesen Ekaterinburg and Kazan. Macam biasa, stesen ni pun tetap lawa. Make sure save video ni untuk trip Trans-Siberia korang lepas ni, okay?